Apa? Okey. Okey. Kakak ganas Tak apa. kakak. Sayang. First time saya anggap baju saya basah. Sweet sangat. Ya Allah, saya ganas kakak, saya sebenarnya saya. Turun kakak. Tak apa. Okey. Ya ni saya. Dia sebenarnya kena celup je kakak, tapi you punya lubang-lubang ni dia buatkan. Hubungan dua selebriti Talk to My Manager, penyanyi dan chef selebriti Datuk Fazli Yaakob dan Datuk Sri Vida kini ternyata bukan sekadar gula-gula media sosial apabila masing-masing mula secara terbuka bercakap tentang perasaan masing-masing kepada umum. Fazli bahkan mendedahkan nekat meluahkan perasaan sayang kepada usahawan Datuk Sri Vida pada hari bersejarah dalam kalender Islam baru-baru ini. Menyatakan hari tersebut secara terperinci, Fazli 48 berkata, Vida memberi reaksi terkejut apabila dia meluahkan perasaan tersebut. Sebagai seorang lelaki, mestilah saya yang mula luahkan dulu. Masa pertama kali saya luahkan, ketika itu sangat Vida terkejut sehingga terdiam dan termenung lama. Hari yang saya luahkan itu merupakan hari yang sangat besar bersejarah dalam kalender Islam dan saya pilih pun bersebab. Saya datang kepada Vida dan hanya kami berdua di ruangan tamu. Waktu itu sedang hujan dan hari yang terbaik sebelum saya luahkan niat serta hala tuju, katanya dalam siaran langsung TikTok semalam. Dalam pada itu dia mengakui agak gentar menanti respon daripada Vida, namun berasa lega selepas mendengar jawapan usahawan tersebut. Dia risau juga dia tidak berminat tetapi jawapannya sangat hebat, biarlah saya simpan dalam hati. Keikhlasan dalam hubungan kami berdua yang membawa ke hari ini. Pada saya kalau ada niat yang baik, kena lafazkan, ujarnya. Fazli menambah hasrat untuk menjalani hubungan dengan Vida mula tercetus sebelum anak perempuan usahawan itu iaitu Cik B bergurau mengenainya beberapa bulan lalu. Cik B orang pertama yang gurau tentang perkara ini memang saya segan. Tapi kalau Cik B tidak bergurau sekalipun, 4 orang anak saya pernah bercakap tentang hal ini sebelum itu. Mereka beritahu sangat suka melihat sifat penyayang Vida dengan Cik B dan Kacak. Jadi, perjalanan keluarga saya dengan Vida sama. Kasih sayang adalah keutamaan, ujarnya lagi. Mengulas pertanyaan ramai mengenai tindakannya memanggil Vida dengan gelaran sayang, dia berkata perkara tersebut dilakukan dengan niat yang ikhlas. Saya yang terlebih dahulu terpanggil Vida dengan gelaran sayang. Mulanya memang tersasul. Panggilan sayang itu bukan konten tetapi datang dari hati. Saya tak boleh panggil Vida dengan nama lain, kejujuran sangat penting jelasnya. Sementara itu, Vida atau nama penuhnya Hasmiza Othman 54 berkata, dia sangat terkejut dengan keputusan Fazli yang meluahkan rasa cinta kepadanya. Saya tak rasa itu konten pun tetapi terkejut kerana momen tersebut berlaku pada tarikh dan hari tersebut. Pada awalnya saya memang tak sangka dan tidak boleh terima 3 hingga 4 hari apa yang sedang berlaku. Saya bukan tak yakin ketika itu tetapi lebih kepada tergemam dan blur kongsinya. Netizen mengenai sifat dan layanan Fazli terhadapnya, Vida menjawab bekas juara MasterChef selebriti Malaysia itu adalah lelaki yang berteman. Fazli overdose gentleman, jawabnya ringkas. Bulan lalu Fazli pernah menafikan dirinya kini menjalani hubungan istimewa dengan Vida seperti yang tular dalam media sosial. Dia bagaimanapun mengakui Vida mempunyai kriteria calon isteri yang baik selain mengagumi cara layanan wanita itu terhadap 2 anaknya iaitu Cik B dan Kacak. Bagaimanapun, Fazli dan Vida didakwa sedang bercinta susulan tular beberapa video memaparkan keakraban mereka selepas menyertai TTMM2. Cik B juga sebelum ini dalam satu kenyataan turut merestui sekiranya ibunya mempunyai hubungan istimewa dengan Fazli. Jadi ayah saya is a perfect match. Saya boleh jadi Piyush. Piyush dah ada. Apa yang tak ada?
Peyis. Peyis nak dia. Aku boleh jadi peyis.